Okey. Panjang bilah lebih kurang 22 inci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak bawa anda semua untuk kita unboxing hadiah kontes yang saya menang baru-baru ni. Syukur alhamdulillah. Okey. Kontes tu adalah kontes yang kedua kategori senjata. Jadi kontes tu berbunyi seperti begini. Assalamualaikum sahabat, sempena dengan pembukaan ruangan baru Galeri Sufi Saudagar Warisan, hamba nak buat satu konten untuk sama-sama kita berkongsi rezeki. Dekat tangan hamba ni ada sebilah pedang buaya berenang yang kita akan bagikan kepada pemenang nombor 1. Nombor 2 kita akan bagi keris, nombor 3 kita bagi kerambit. Jadi syarat konten ni sangat mudah, tidak ada apa-apa yuran dikenakan. Cuma tuan-tuan perlu bantu saya untuk sharekan posting ni ke Facebook tuan-tuan dan tag nama rakan tuan-tuan sekurang-kurangnya 10 orang di dalam ruangan komen posting ni. Kemudian tuan cuma perlu teka apa yang ada dalam genggaman saya ni. Clue dia apa? Barang ni penting. Tuan-tuan boleh teka berapa banyak tuan-tuan nak teka, tak ada masalah. Masa akan diberikan. Dan kepada yang paling cepat dan yang paling tepat, dia akan dipilih sebagai pemenang. Jadi tidak ada paksaan, kita suka-suka berkontes. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah kontesnya pada saya mudah saja. Yang pertama, sponsor minta saya untuk share video kontes yang dekat wall dan tag 10 orang rakan dan teka apa di dalam genggaman beliau. Okey, alhamdulillah syaratnya tidaklah ketat dan saya nampak sponsor ataupun Tuan Sufi ni memang nak bersedekah pada saya nak bersedekah. Jadi saya pun apalagi buat apa yang seperti yang dia minta dan saya bagi sebanyak yang mungkin jawapannya. Seperti yang korang boleh tengok lah dekat sini. Jawapan yang menang tu dekat bawah-bawah tu. Memang rezeki lah, saya tambah sikit-sikit. Saya tengok ada paku, saya tambah. Saya tengok ada klik kertas, saya tambah. Saya tengok apa lagi, macam-macam lah. Saya tengok benda keliling, skru lah, saya tambah. Bateri, saya tambah. Tasbih, benda-benda yang boleh muat dalam genggaman. Saya pula lepas tu ada juga saya slow mo dia punya video dan saya screenshot. Bila saya screenshot, tengok tak nampak something yang berkilat macam tu je. Jadi saya pun tekalah mikrofon, duit shilling dan sebagainya. Dan tekan-tekan tu semua salah. Jawapannya adalah skru. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita bersama melihat ataupun unboxing lah pedang yang saya menang. Alhamdulillah. Okey, pedang ni saya dah buka dah sebelum ni. Sebab saya nak tengok keadaan dia sama ada pecah ke okey ke tak okey sebelum saya reply lah ataupun respon dan beritahu Abang Sufi ni cakap barang dah sampai. Okey, so kotak dia macam ni. Dia tulis Sufi Saudagar Warisan. Okey, kalau korang berminat nak cari craft tangan, okey, korang minat cari keris, kerambit ke pakaian busana, boleh pergi ke Facebook beliau. Ataupun korang search je dekat mana-mana. Untuk korang yang area Dengkil, korang search je Sufi Saudagar Warisan ni, nanti ada location rumah. Jadi korang boleh pergi di situ lah. Tak ada apa-apa, korang kena contact nombor telefon yang tertera ni untuk buat appointment dan sebagainya. Okay, jom kita buka. Okay, ini adalah rupa pedang Melayu, salah satu daripada pedang Melayu iaitu buaya berenang. Okey, kenapa dipanggil buaya berenang? Okey, biasa kalau buaya berenang dalam air, dia punya muncung akan timbul. Muncung akan timbul, bahagian mata dia akan timbul dekat permukaan air. So sebab itu dipanggil buaya berenang. Okey. So dekat sini kita ada handguard dia, ada hulu, ada dengan 2 pin.
Okey. Jadi panjang ni just nice lah. Pada saya sangat sesuai sangatlah dengan tubuh badan saya. Kenapa saya kata sesuai? Nanti saya share. Okey. Kita buka dulu tengok. Okey, saya ni orangnya kidal. Jadi senjata saya punya keris, saya punya pisau, gunting dan sebagainya perlu sesuaikan dengan orang yang kidal. Okey, bismillah. Kita tengok dia punya mata dia. Okey. Mata yang berkilau. Kalau sebelum ni saya ada review pedang daripada Sultan Selangor. Okey, pedang yang saya dapat daripada Sultan Selangor istiadat ketenteraan semasa menjalani latihan sebagai askar watanah ataupun palapis di tempat saya belajar dulu lah. Okey, manakala pedang ni pula saya menang semasa kontes baru-baru ni. Okey. Tengok dia punya bilah dia lurus, okey. Lurus, dia punya handguard pun keras. Okey, jom kita tengok berapa dia punya panjang dia. Okey. Panjang bilah lebih kurang 22 inci ataupun 21 inci setengah. Okey, daripada bilah ke handguard tu, daripada hujung dia ke handguard tu lebih kurang 22 inci ataupun 21 setengah. Okey. Okey, kalau ikut ukuran dia ni, sebenarnya dia punya ukuran dia sama ukur lilit dengan saya punya kepala lah. Saya punya songkok pun lebih kurang tu je, 22 ataupun 21, 3/4. Okey, itu ukuran yang pertama lah yang menandakan panjang bilah ni, pedang ni adalah sesuai dengan kita punya senjata selengan kita lah. Okey, senjata selengan. Seterusnya kita akan buat ukuran jari pula lah. Ukuran jari ni saya ada tengok dekat dalam video lah, nak tahu senjata ni akan serasi ataupun tak dengan kita. Kita akan buat ukuran jari lah. Okay, kita mulakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan kita ulang sampailah ke ujung ya. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Okay, dekat ujung ni dia jatuh pada kalimah subhanallah. Okay, untuk bahagian senjata ni saya dah tengok dalam video lah, tapi tak ada sanad ke apalah. Tengok daripada dalam video dia kata kalau hujung mata tu diukur jatuh pada kalimah subhanallah ataupun alhamdulillah, senjata tu insya-Allah boleh jadi serasi untuk kita lah. Tapi kalau dia jatuh kat ujung ni pada kiraan ataupun kalimah Allahu akbar, kebiasaannya senjata tu boleh makan tuan dan sebagainya lah. Dia tidak mendatangkan manfaat kepada kita. Okey. Tapi kalau bawa perang memang makan banyak korban lah. Senjata yang kalimah dia Allahu akbar. Okey. Jadi inilah senjata yang saya menang baru-baru ni. Pedang yang saya menang dalam kontes, alhamdulillah. Saya tak pasti buaya berenang ni ikut spek ke tak, sebab kalau saya tengok kebanyakannya ada alu ataupun longkang lah dekat tepi ni. Daripada segi dia punya muncung ni, ikut spek lah buaya berenang, mata dia dengan hidung dia timbul, dia lain tenggelam. Dia punya pedang pun saya rasa ringan, saya tak expect ada pedang yang ringan ni macam ni. Dia punya titik keseimbangan ni saya tak pastilah berapa titik keseimbangan dia. Okay, kalau kita tengok titik keseimbangan dia lebih kurang sejengkal daripada hulu lah. Jadi kalau golok sejengkal daripada hulu tu kira stabil lah. Kalau pedang saya tak pasti macam mana kiraan dia. Okay. Tapi kalau kita cuba hayun tikam, rasa ringan lah. Cuma daripada sudut ketajaman dia ni, dia tidaklah tajam seperti parang sembelih ataupun pisau lapar. Mungkin ini spek pedang lah. Spek pedang dia tak berapa tajam sangat dari tumpul, tapi keras lah untuk menetak ataupun menakik.
benda-benda yang keras. Kalau pedang, belaga pedang, dia mungkin boleh lah kot. Tapi saya ada tengok banyak video tentang buaya berenang ni. Dia punya teknik dia, kita banyak menangkis lah, ataupun kita tidak menerima impact dia secara direct. Dia kita macam kita halur dia hayun macam ni, kita akan kita salurkan dia punya energi tu ke tempat lain. Dia lepas ni kita akan halirkan ke tempat lain. Kita tidak menerima tetakan tu secara terus. Kita tak tahan dia macam tu. Kita macam kena kita hayun ke tepi, kena hayun ke tepi. Okey. Saya rasa saya kena pergi kelas buaya berenang dengan izin cikgu lah kalau boleh. Sebab setakat ni saya dibenarkan untuk belajar tangan kosong je lah. Bahagian-bahagian senjata ni saya kena minta kebenaran cikgu dulu macam mana. Okey. Sambil-sambil saya nak review pedang ni, saya nak sekali lagi nak promote lah sponsor kita untuk kontes ni, iaitu Abang Sufi daripada Sufi Saudagar Warisan. Supaya kalau korang ada nak beli barang keris ke kerambit ke tombak ke pedang, nak beli busana Melayu, korang boleh pergi ke Sufi Saudagar Warisan ni lah. Okay? Dia ada banyak buat bid ataupun bidaan. Korang boleh pergi ke Facebook dia. Kadang-kadang ada yang tapak kosong, ada yang tapak 100. Kalau tengok dia punya countdown tu, harga memang tak masuk akal lah. Contoh, saya ada tengok kebanyakan buaya berenang, dia punya tapak dia 300. Dia punya quick apa kiranya macam quick lock lah. Quick lock tu harga dia 950. Tapi kebanyakannya orang akan close dalam 550, 600. Jauh beza tu. Kalau kita ambil quick grab 950, tapi kalau kita menang bid tu 600, perbezaan nak 300 kat situ. Jadi pada saya, kalau korang teringin nak cari koleksi masing-masing, pergilah bid dekat wall dia kat Facebook yang saya akan letak nanti. Okay? Lain tak ada apa, itu je daripada saya. Jemput, subscribe, like dengan share video ni dan kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.